Hampir setiap hari kita dengar berita tentang gejala sosial dan delinkuan remaja, tetapi ramai tak sedar sebahagian daripadanya bermula dari sekolah itu sendiri. Dalam video ini, saya akan terangkan bagaimana persekitaran sekolah boleh mempengaruhi tingkah laku remaja sama ada ke arah positif atau negatif. Jadi, apa sebenarnya delinkuansi remaja? Ia merujuk kepada tingkah laku menyimpang atau jenayah ringan seperti ponteng, buli, vandalisme, pergaduhan, merokok atau penyalahgunaan bahan terlarang. Namun, tingkah laku ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Ada faktor persekitaran terutamanya sekolah yang membentuk diri mereka. Mari kita lihat faktor-faktor sekolah yang menyumbang kepada delinkuensi. Pertama, hubungan guru dengan pelajar yang lemah. Apabila pelajar rasa mereka tidak difahami atau tidak disokong oleh guru, mereka mula hilang minat terhadap sekolah. Rasa terpinggir ini membuka ruang kepada tingkah laku negatif sebagai cara untuk melepaskan perasaan atau mencari perhatian. Kedua, buli dan persekitaran yang tidak selamat. Sekolah yang ada budaya buli atau kurang pengawasan menyebabkan pelajar rasa takut dan terasing. Bertindak agresif sebagai cara mempertahankan diri, manakala yang lain mungkin akan menyertai geng-geng tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Perasaan tidak selamat ini menjejaskan kesihatan mental dan mendorong mereka ke arah yang salah. Faktor ketiga ialah kegagalan akademik yang berterusan. Pelajar yang selalu gagal dalam pelajaran mula hilang keyakinan diri. Ada yang rasa mereka tidak ada masa depan dalam bidang akademik lalu mencari pengiktirafan melalui tingkah laku yang menyalahi norma sosial. Mereka mahu rasa dihargai walaupun dengan cara yang salah. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya yang negatif. Ini adalah salah satu faktor yang paling kuat. Remaja secara semula jadi cenderung mengikut kumpulan kerana mereka mahu diterima dan menjadi sebahagian daripada sesuatu. Jika kumpulan itu terlibat dalam aktiviti seperti ponteng atau merokok, kemungkinan besar remaja itu akan terikut sama untuk mengelak daripada dipulaukan. Akhir sekali, ketiadaan aktiviti ko-curricular yang menarik. Apabila sekolah tidak menyediakan aktiviti yang menyeronokkan dan membina selepas waktu sekolah, pelajar akan mencari hiburan di luar. Kadang-kadang, pencarian itu membawa mereka kepada tingkah laku berisiko hanya untuk mengisi masa lapang. Jadi, bagaimana kita boleh mencegahnya? Pertama, dengan membina hubungan guru dan pelajar yang positif. Guru yang empati, mesra dan sentiasa menyokong mampu mengubah tingkah laku pelajar yang berisiko. Apabila pelajar rasa dihargai, mereka lebih cenderung untuk berkelakuan baik. Kedua, laksanakan program anti-buli yang berkesan. Kempen kesedaran, rondaan disiplin oleh guru dan mewujudkan zon selamat di sekolah boleh mengurangkan rasa takut dan meningkatkan kesejahteraan semua pelajar. Sekolah mesti menjadi tempat yang selamat untuk semua. Ketiga, perkasakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Kaunseling mampu membantu pelajar menangani stres, masalah keluarga, tekanan rakan sebaya dan isu pembelajaran. Ia adalah ruang selamat untuk mereka meluahkan perasaan tanpa dihakimi. Selain itu, sediakan aktiviti ko-curriculum yang aktif dan pelbagai. Aktiviti seperti sukan, kelab muzik, inovasi atau unit beruniform membantu membina disiplin, kemahiran kepimpinan dan keyakinan diri. Ini secara tidak langsung mengurangkan risiko delinkuensi dengan menyalurkan tenaga ke arah yang positif. Dan yang paling penting, kerjasama antara ibu bapa dan sekolah. Pelibatan ibu bapa sangat penting dalam memantau perkembangan dan tingkah laku anak-anak. Komunikasi yang baik antara guru dan ibu bapa dapat mengesan sebarang masalah lebih awal. Kesimpulannya, tingkah laku delinkuan bukan semata-mata masalah remaja. Ia adalah cerminan persekitaran mereka termasuk sekolah. Jika sekolah menyediakan suasana yang selamat, menyokong dan positif, kita boleh mencegah delinkuensi sebelum ia bermula. Untuk sebuah masa depan yang lebih baik, semuanya bermula di sekolah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe.